Baru-baru ini, pelakon Afifah Nasir berkongsi kabar gembira apabila dirinya dan suami bakal menimang cahaya mata lelaki. Menurut Afifah atau Nur Afifah binti Muhammad Nasir, dirinya dan suami iaitu Syed Haris sudah lama mengimpikan untuk dikurniakan cahaya mata lelaki. Malah, Afifah dan suami tidak menyangka apabila doa dipanjat, mereka dikabulkan Allah SWT. Afifah berkongsi kabar gembira itu menerusi Instagram miliknya pada 17 Jun lalu. Menerusi hantaran yang dimuat naik, Afifah berkongsi video sekitar majlis pengumuman jantina atau gender reveal untuk anak pertamanya baru-baru ini. Dalam pada itu, Afifah bersyukur apabila perjalanan hidupnya bersama suami berjalan lancar. Katanya, sebelum ini mereka hanya fokus kepada kehidupan berdua, namun kini teruja bagi menyambut bayi lelaki yang bakal lahir. Untuk makluman, pada awal Mei lalu, Afifah berkongsi kabar gembira apabila dia kini berbadan dua selepas setahun mendirikan rumah tangga. Untuk rekod, Afifah dan Syed Haris selamat mendirikan rumah tangga pada Mei 2024 selepas 3 bulan mengikat tali pertunangan. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga Afifah Nasir diberikan kesihatan yang baik sepanjang kehamilan dan dipermudahkan urusan sehingga saat melahirkan cahaya mata sulungnya nanti.